Pernahkah terasa kadang-kadang seolah-olah dunia ini musnah? Macam ada sesuatu yang tak kena. Mulanya Tuhan menciptakan dunia ini penuh dengan segala kebaikan. Namun kita mengingkari Tuhan dan mengikut jalan kita sendiri jauh daripadanya. Dunia menjadi hancur dan juga kita. Alkitab menyebutnya sebagai dosa. Ia melampaui tindakan kita kepada sikap hati kita. Akibat semula jadi bagi ketidaktaatan kita ialah kematian, perpisahan daripada sumber kehidupan. Kita boleh merasakan perpisahan itu apabila kita mengalami rasa bersalah, rasa malu dan tak suci. Tetapi tiada apa yang boleh dilakukan untuk menghapuskan dosa atau memulihkan kehidupan kita, kerana kita dipisahkan daripada Tuhan yang mulia. Kisah kita mungkin tragis jika ia berakhir di sana, tetapi Tuhan telah menyediakan jalan. Tuhan mempunyai rancangan untuk menyelamatkan kita dari awal lagi. Tuhan menyatakan rancangan Dia kepada nenek moyang kita. Dalam Alkitab, Nabi Ibrahim adalah seorang yang benar alim dan beriman di hadapan Tuhan. Tuhan menghormati kesediaan Nabi Ibrahim yang sanggup mengorbankan anaknya sebagai tanda ketaatan kepada Tuhan. Tetapi melalui campur tangan Tuhan, Dia memberikan Nabi Ibrahim seekor kambing jantan untuk dikorbankan sebagai ganti anaknya. Tuhan itu adil, oleh itu kita berhak mati dan terpisah dengan Dia. Tetapi Tuhan juga mengasihi kita. Dia mahu kita mempunyai hidup yang kekal bersama Dia. Seperti mana Tuhan menggantikan pengorbanan anak Nabi Ibrahim dengan kambing jantan yang ajaib ini, Tuhan menyediakan Yesus sebagai korban terakhir yang sempurna bagi kita. Yesus menutupi dosa kita, membebaskan kita dari tuduhan dosa iaitu maut, dan menjadikan kita orang yang soleh. Yesus yang merupakan Tuhan sepenuhnya menjadi manusia untuk memasuki dunia kita yang rosak dan menjalani kehidupan yang sempurna. Apabila Dia mati, Dia menanggung ke atas diri Dia aib dan hukuman kita. Dia mati dengan kematian yang sepatutnya kita terima. Selepas 3 hari, Dia bangkit daripada kematian, tidak akan mati lagi. Inilah berita baik dari Alkitab. Tuhan telah menyediakan jalan untuk kita mendapat hidup yang kekal bersama Dia selama-lamanya. Apabila kamu meletakkan kepercayaan kamu pada Tuhan melalui Kristus, Dia menggantikan malumu dengan kehormatan, kesalahanmu dengan kebenaran. Alkitab berkata, sebab upah dosa adalah maut. Tetapi anugerah Tuhan ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Hadiah itu adalah milik kamu, hanya jika kamu ingin menerimanya. Kamu boleh melakukan ini pada bila-bila masa melalui doa ini.